Berita baik buat penerima bantuan kerajaan. Bayaran bantuan SARA untuk bulan Julai 2025 akan diteruskan, dan ia akan dikreditkan secara automatik terus ke dalam MyKad anda. Jumlah bantuan kali ini adalah antara RM50 hingga RM200, bergantung kepada kategori masing-masing, bujang, isi rumah atau warga emas. Program ini, iaitu Sumbangan Asas Rahmah, atau ringkasnya SARA, dilaksanakan bagi membantu mereka yang terkesan dengan kos sara hidup yang semakin meningkat. Kerajaan telah melaksanakan program Sumbangan Asas Rahmah sepanjang tahun ini, bantuan disalurkan setiap bulan. Bermula April sehingga Disember 2025, kategori bukan miskin dan B40 juga akan layak menerima bayaran bantuan. Ia satu langkah murni daripada kerajaan untuk memastikan rakyat terus terbela dan tidak terbeban. Berikut adalah kadar bayaran bantuan SARA untuk bulan Julai. Kategori isi rumah, RM200 bagi yang miskin, RM100 bagi B40. Kategori warga emas, RM150 bagi yang miskin, RM50 bagi B40. Kategori bujang pula menerima RM50 untuk yang miskin, RM0 untuk B40. Semua bayaran ini akan dimasukkan ke dalam MyKad penerima pada minggu pertama bulan Julai 2025. Jadi, pastikan kad anda aktif dan sedia digunakan. Untuk anda yang menerima sumbangan tunai rahmah (STR), anda mungkin layak untuk bantuan ini juga. Nak tahu anda layak atau tidak? Senang saja, semak secara online di laman rasmi www.mykasih.com.my. Jangan lepaskan peluang ini. Kongsikan maklumat ini kepada keluarga dan rakan-rakan yang mungkin layak.